Bagaimana cara buat video ni? Jom follow saya. Okay, Windows Shift S. Saya akan ambil bahan. Pergi ChatGPT, paste, buatkan skrip untuk video 15 saat berdasarkan gambar video. Scene by scene. Setiap scene 5 saat. Okay, montas. Okay, terus ke send prompt. Skrip dah siap. Nampak pendek je dia punya ni. Generate scene 1 visual sahaja tanpa sebarang perkataan. You boleh letak style 3D cartoon, ratio 9:16. Ni copy 2 paste. Okay, scene terakhir. Okay, ada 2 dekat sini. Kita ambil yang ni. Ini kita dah tengok kan, kita dah tengok dia dah ada. Okay, sekarang saya ambil ni, saya akan save image as, saya masukkanlah dalam satu folder mudah saya nak cari nanti. Okay, tajuk dia open. So saya akan buat scene 1, scene 2, ambil yang ni, scene 3. Okey, siapkan. Sebabkan anda sekarang berada dekat ChatGPT, ambil siap-siap lah kan. Okey, scene 1, copy. Saya akan pergi flow. Ini akaun percuma saya. Okey, pada percubaan pertama, setiap hari dia akan bagi 50 kredit macam ni. Okey, so saya akan klik pada new project. Sini dia akan keluar macam ni, get started lah. Okey, pada bahagian ni, nampak tanda tambah, upload media. Okay, saya akan pergi ke upload semua tadi. Open. Kita ambil yang pertama, saya akan add prompt. Saya akan paste prompt tadi. Skrip tadi kan, Eva bla 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 sini kan. Then kita akan ambil ni, arrow ni. Klik sini. Dia akan tanya kan, kalau kita guna desktop punya version, dia terus macam ni lah. Kalau dekat smartphone, kita boleh pilih 4 saat, 6 saat, 8 saat, 10. Dan kalau ni, dia terus kat sini. Okay, approve. Saya akan approve. Okay, kita boleh tekan pada video dia, terus mainkan. Kalau kita rasa okay, kita kemudian terus klik pada download. Dia dah ada kat sini kan. Dah siap, kita akan klik pada done. Okay, klik pada tambah semula, kita ambil nombor 2. Okay, kita add prompt, kita pergi balik skrip kedua, ChatGPT, ambil scene, right click pada mouse, copy, pergi Google Flow dan saya akan right click dan saya akan paste. Okay, dekat sini, klik pada ni. Sekali lagi dia tanya, kita klik approve. Okay, klik pada ni. Klik pada download. Nampak dia terus download. Dan ambil scene seterusnya, klik pada tambah. Scene mana? Scene 3. Add prompt. Okay, pergi ke ChatGPT. Ambil scene terakhir. Okay, macam saya akan elakkan ada teks macam ni pada video saya sebab kadang-kadang flow ni dia tulisan tak berapa betul. Jadi saya cuba elakkan sebab kita guna akaun percuma, saya nak jimat kredit. 0 kesalahan lah kan. Okay, saya paste, ada audio, ada visual lah macam tu. Sebelum saya pergi tengok akaun saya, tinggal berbaki ada 20 lagi. Jadi cukuplah kita perlukan 15 lagi. Okay, klik pada sini.
Sama juga, proses yang sama. Klik pada dia, klik pada download. Dia boleh download kat sini. Okey, tahu tak paparan macam ni? Okey, saya klik pada done. Okey, pergi dekat F. Nampak tinggal 5 saja. Jadi paparan yang merah tadi tu menunjukkan bahawa kredit kita tidak cukup untuk menghasilkan satu lagi video. Okey, jadi bila anda dah siap ni, dah download, seterusnya anda boleh guna apa-apa saja aplikasi untuk buat editing. Bagi contoh, akan ke Canva. Okay, saya akan pergi ke project. Okey, saya akan upload lah dulu new folder. Buat ni. Ambil folder. Jadi saya akan upload. Video yang saya save tadi semua ada dalam desktop ni. Jadi saya mungkin nak kemudian nanti saya nak guna ni lah. Nak guna dalam smartphone. Okay, contoh. Kalau saya nak edit dalam Canva, saya akan klik pada add new design. Saya akan create new design. Ambil video. Mobile video. Kemudian saya akan ke project. Saya akan cari folder. Saya akan ambil Watan Borneo. Saya akan masukkan 1, 2, 3. Okey, jom kita cuba. Seorang wanita dari Sarawak mencipta straw mesra alam daripada beras yang diproses. Inovasi ini menggantikan straw plastik dan membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar. Selamat digunakan, boleh dimakan dan mudah terurai. Inovasi kecil, manfaat besar untuk bumi kita. Dapat sesuatu? Follow for more.